Alright guys, I Gary daripada GCI Motor guys. Hari ni nak review sebuah Kiwi Cafe Racer 152 Cafe Racer punya style. Model ni agak hot dekat pasaran juga. So ini motor bukan baru, dia second hand. Tapi register 2025 bulan 1. Tahun barulah, baru pakai tak lama. Lepas tu mileage hanya 3,000 saja. Condition boleh kata almost macam barulah. So nak join dengan harga jualan hanya 4,800 siap potong nama cash. Kalau buat loan kredit, deposit 100, bulanan 100 lebih selama 4 tahun. Deposit kosong pun boleh. Kalau ada credit card, Dimi kalau cukup bayar guna credit card, boleh buat installment dengan bank korang up to 5 tahun installment. Okay, PM kita untuk dia punya TNC. Alright, so kalau ada credit card pun boleh pakai credit card, nak credit loan pun boleh pakai credit loan. Lepas tu masih under warranty lagi hingga 2027 term and condition. Alright, kita tengok motor. Motor mostly macam barulah. Depan single disc brake depan. Single disc brake depan. Okay, pakai tayar 317 punya size. So masih ada 95% lah. Okay. Lepas tu jejari punya rim. Fork ada, dash cover, helm guard ada. Alright. Lepas tu dia dah pakai ni balancer punya side mirror dekat tepi. Single cylinder. Exhaust semua standard. Alright. Tayar belakang pun sama 90% lagi. Pakai size 110, 80, 17. Alright. Seat pun memang asal warna macam ni. Alright. Macam baru lagi lah. Tengok meter dia guys. Meter 3,000 saja. Stiker pun belum buka lagi. Alright. Okay. Semua standard lah enjin. Alright. Kalau korang minat, boleh PM kita Kiwi Cafe Racer 152. Tahun register 2025 bulan 1. Masih under warranty kilang. Dengan harga jualan kita nak offer hanya 4,800 siap potong nama cash. Kalau credit loan deposit 100. Bulanan 100 lebih 7 tahun. 100 lebih 4 tahun sorry. Deposit kosong pun boleh. Kalau ada credit card, guna credit card boleh buat 0% interest installment dengan bank korang. Up to 5 tahun installment, 0 interest. PM kita untuk dia punya TNC. Penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan termasuk Sabah Sarawak. Kalau nak jual motor, kalau nak jual motor pun boleh. Bye.